kekasih menggamit rasa. Diselamatkan impian bekas kita. Merenung boleh, jangan ketara. Bimbang ada yang jatuh cinta. Silakan jatuh cinta, tetapi bukan niscaya dengan mauduk yang bakal saya bicara. Cendekiawan Islam, teladan pimpinan generasi Kafrabbani. Sekalung apresiasi penyeracu acara, legasi kepimpinan berintegriti, panel hakim dan div-div kehormat. Seterusnya para pengayuh intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi buat anda yang sudi meluangkan waktu. Apa kabar saudaraku? Hadirin dan hadirat, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, frasa cendekiawan Islam boleh didefinisikan sebagai para intelektual yang berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Manakala teladan pimpinan generasi Kafrabbani telah membawa sifat mencontohi pemimpin yang mengikut Allah secara menyeluruh demi kemaslahatan umat. Generasi kini umpama taman gersang, ketandusan, walau dan berwawasan. Lantas, siapakah cendekiawan Islam yang patut kita teladani? Izinkan saya membawa anda menelusuri 3 kalimat yang menjadi tunjang bincang kita. Saudara, cendekiawan pertama, Al-Ghazali, insan berinovasi dan berakhlak mulia. Daripada suara yang mudah menjadi sebuah robot bergerak. Al-Ghazali bukan sahaja bapa robot dunia, akhlak pada dunia turut dipelihara sejajar dengan hadis riwayat Al-Tirmizi. Bukanlah daripada kalangan kami orang yang tidak menyanyi orang lebih muda dari kami dan menghormati orang yang lebih berusia dari kami. Pentinglah kasih sayang dalam membina masyarakat berpaksikan syariat. Guru sepatutnya nilai seperti bapa tua, sugul hati apabila pada Julai 2025 tulang seorang pelajar tingkatan 2 menunggu gurunya hanya kerana dia berpoting kelas. Nah, begitu sekali seorang guru dipakukan, mana perginya rasa hormat pelajar terhadap gurunya. Mampukah lahir lagi seorang Al-Ghazali andai akhlak tidak menjaga pelita hati? Intiharlah, biar tak setinggi langit gurunya, asal mulia akhlaknya, kerana tanpa adab ilmu hilang darinya. Hadirin yang dikasihi, cendekiawan kedua, Fatimah Al-Fikri, wanita intelektual dan dermawan. Seluruh hartanya ditabur bak bunga demi mendirikan universiti pertama dunia, Universiti Al-Qarawiyyin. Fatimah tidak berpendatang, sebaliknya mencipta pelaku generasi mendatang. Lihatlah usahawan terkenal Malaysia, Khairul Amin. Dalam 30 saat sahaja, 70,000 paket rendang yang berapinya habis terjual. Tak kala banjir besar melanda Kelantan 2024. Insan inilah yang pantas membantu tanpa mengharap seorang pujian. Kekayaan ilmu dan hati mampu membina generasi muslim sejati seperti hadis riwayat Ibnu Hibban. Sifat manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Justru ada 1000 insan seperti mereka pasti akan lahirnya berjuta penulis rumah yang berhikmah. Mungkinkah salah seorang daripada generasi itu adalah kita? 3. Abbas bin Funas berani mencuba dan mendobrak sempadan penyelidikan. Kalau tidak dipercakap dulu, mana akan dapat salahnya? Ya, sebelum era kapal terbang, Ibnu Funas telah mereka alat untuk terbang. Tebing yang tinggi tidak mematahkan tekadnya. Menurut statistik Kementerian Pelajaran Malaysia 2024, kes buli meningkat dari tahun ke tahun. Detik Hitam 2017 bukan sekadar catatan dalam tinta sejarah, tetapi luka berdarah semakin parah. Dul Farhan Osman seharusnya berjaya mengangkat gelar ijazah, seharusnya berbakti buat anak tercinta. Namun kerana songsang itu berat bawahnya,
Keberanian sejati bukanlah yang menyakiti, tetapi berani untuk merealisasikan impian adalah musuh sejati. Sidang saksi berisi bakal memimpin generasi Kafrut baru. Ayo kita simak bersama 3 sindikat yang wajar kita ikuti. Dan Sari dengan akhlaknya, Fatimah dengan dermawannya, dan kemudian keberaniannya. Mereka tidak menunggu zaman berubah. Mereka lagi masa. Mengapa kita hanya hari ini kita berjuang selama